Bolehkah makan makanan bergoreng semasa berbuka puasa? Persoalan sebenarnya, kenapa tak boleh? Boleh je, makanan bergoreng ni asalkan anda goreng dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Maka makanan bergoreng tu adalah sangat sihat untuk anda makan sebab minyak kelapa sawit ada lemak tepung, ada omega 9, ada vitamin E yang sangat baik untuk badan anda, dan minyak yang anda makan tu tidak akan masuk ke dalam saluran darah anda untuk menyumbat saluran darah anda. Ilmu tu dah lapuk. Kita kena update ilmu kita. Yang menyebabkan saluran darah tersumbat ialah gula yang berlebihan yang menyebabkan keradangan di dalam saluran darah, dan yang menyebabkan kegemukan bukan minyak yang anda makan tetapi gula dan juga makanan proses yang tinggi dengan karbohidrat dan juga gula pasir yang meningkatkan hormon insulin. Hormon insulin tu yang menggemukkan anda. Kalau anda makan minyak, maka badan anda tidak akan gemuk selagi mana anda makan secara bersederhana. Boleh makan nasi goreng, ikan goreng, ayam goreng, sayur goreng, telur goreng. Gorenglah apa sahaja makanan dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun adalah antara minyak yang paling murah. Jadi, sangat praktikal lah untuk anda makan makanan bergoreng. Apa makanan bergoreng yang anda suka? Cuba komen kat bawah.